Ameng, Sound, Liza Hanim, minta pergi popularkan anak. Dia cuba tumpang glamour saya. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Kontroversi membabitkan penyanyi senior kembali hangat apabila Ameng Spring tampil, membalas kenyataan Liza Hanim yang sebelum ini meluahkan rasa kurang senang terhadap individu yang didakwa memperlekehkan kemenangan anaknya dalam program Talk to My Manager (TTMM). Memetik laporan daripada M-Star, Ameng atau Wan Aminuddin Wan Ismail, 57, merasakan kenyataan itu ditujukan kepadanya dan menyifatkan ia sekadar cubaan untuk meraih perhatian, meskipun Liza tidak menamakan sesiapa. Liza Hanim, dia nak tumpang populariti saya, itu sahaja. Dia nak cari publicity murahan, dia tiada modal lain dah. Saya tengok dia ambil kesempatan nak menumpang cerita itu. Jadi saya anggap Liza Hanim ini buat publicity murahan dan cuba tumpang glamour saya, katanya. Saya bercakap semasa siaran langsung, jangan harapkan kemenangan. Kadang-kadang kemenangan tak janjikan apa-apa. Yang penting jangan anggap benda itu pertandingan. Kalau kalah, kalahlah. Saya pun selalu kalah, tapi saya tetap popular. Yang menang tak tentu jadi popular. Saya bukannya cakap pasal anak dia, saya tak cakap pasal TTMM pun. Itu saya tujukan kepada Azeva. Tapi dia, Liza, yang melatah. Ujarnya, jangan marah orang lain. Pergilah popularkan anak kau. Dia dapat RM30,000, patutnya pergi cari Melly Goslau, baru meletup. Saya tak nak minta maaf dan dia pun tak perlu minta maaf. Sekarang ini saya cabar dia tunjuk Marsha itu seorang juara. Buktikan pada saya nak tengok satu hari nanti Marsha itu meletup. Katanya.